Burung merbah bernyanyi riang, terbang tinggi di hujung taman. Jasa Tuan tetap dikendang, menjadi suluh sepanjang zaman. Jadi dengan pantun itu saya akhiri dengan ucapan saya. Saya harap semoga Tuan meniti hari persaraan ini dapat keberkatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ucapan sekali lagi, ucapan terima kasih dan tinggal kepada semua yang telah meraihkan program Jawara Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak ke daerah Kelangkasa. Antara program ini bermula dengan berada di SK Manuk, kemudian seterusnya di SMK di STAR, di SMK Sultan Tajul Arifin, kemudian di Kampung Gua, dan seterusnya bersama dengan pengetua dan besar pada hari ini. Dan jadual pada hari pun agak penuh, lepas itu bergegas terus ke Kuala Lumpur untuk pertemuan pegawai pusat tinggi Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi itulah anak-anak pelajar, murid SMK Sultan Tajul Arifin. Saya ingin, kenapa saya datang ke sini, kerana ingin mengingatkan semula nostalgia ketika saya menjadi guru di SMK Sultan Tajul Arifin. Jadi SMK Sultan Tajul Arifin ini saya menjadi guru pada tahun 1988 sehingga 1992. Jadi di situ selama 4 tahun saya berada di SMK Sultan Tajul Arifin. Saya sangat berbangga kerana ramai di kalangan murid-murid di SMK Sultan Tajul Arifin pada ketika itu kami terlibat dengan pengangkap dan bola sepak. Pengangkap pada ketika itu setiap SMK Sultan Tajul Arifin ini akan terus cemerlang. Kita sudah berbangga dengan video kreatif daripada Sultan Tajul Arifin. Memang terkenal di seluruh di peringkat kebangsaan. Jadi saya temukan, dan sekarang sudah ada beberapa ahli yang baru yang sudah mengambil tempat. Dengan saya dulu ada nama Putri. Putri sekarang dah keluar kan. Putri ni antara yang menderlah. Soal lagi saya tak ingat nama. Sampai guru-guru yang ada di sini. Dan sekarang ni saya sudah tengok tadi pasukan polis. Nampak sudah siaga bergaya. Kita bawa Cikgu Syekh datang sini. Ya, mana Cikgu Syekh? Cikgu Syekh. Duduk belakang sana. Ini orang yang hebat dengan hoki dan kadet polis. Dan cikgu percaya ramai di kalangan cikgu-cikgu yang ada di sini mempunyai potensi ataupun kehebatan masing-masing. Cuma tanamkan jiwa pendidik dan kalangan tuan-tuan dan puan, memang anak ni nakal sikit, tapi janganlah nakal yang boleh mudaratkan. Ada buli tak di sini? Tajul Arifin, hebat. Ada tu? Ada. Boleh kita buat satu gema walk ride untuk satu sekolah kepada pelajar-pelajar untuk memberikan janji kepada guru-guru yang ada di dalam ini. Okey. Apa walk ride yang nak buat? Cuba try. We are star. We are star. Hebat. Boleh? Bangun semua. Bukan gawai di Pejabat Pendidikan Daerah dengan disaksikan oleh guru-guru, mantan guru Sekolah Menengah Sultan Tajul Arifin. Iltizam untuk mencapai grade purata 4.78 sampai pencapaian 90% ke atas, walaupun 55 sekarang ni. Tapi beriltizam untuk capai 90% ke atas, untuk bergerak segera memastikan bahawa SMK Sultan Tajul Arifin akan terus megah, berjaya
prestasi yang cemerlang pada kini dan masa akan datang. Justru terima kasih sekian wabillahi taufiq. Bersama saya sekarang Tuan Safwan bin Haji Rabai, Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Apa khabar Tuan? Baik, Iman Nasuha. Terima kasih. Saya Nur Iman Nasuha binti Muhammad Khairul Huda. Murid ketiga. Tuan, apakah pertama program Rayang Wara Tuan SMP Sultan Tajul Arifin pada hari ini? Okey, terima kasih Iman Nasuha. Saya dalam program siri program Jarawara ini untuk saya turun ke setiap daerah bagi menyatakan ucapan penghargaan dan terima kasih saya atas kerjasama, komitmen, sumbangan, pengorbanan yang diberikan oleh warga pendidik khususnya yang telah memastikan bahawa agenda pendidikan negeri Perak ini dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, kita juga dalam Jarawara ini ingin sebagai simbolik kepada passing the baton kepada kepimpinan yang seterusnya, kerana saya akan bersara pada 7 Oktober nanti. Okey. Apakah kenangan manis yang tidak dapat Tuan lupakan semasa mengajar subjek pendidikan seni di SMK Sultan Tajul Arifin ini? Okey, pertama sekali saya amat bersyukur kerana dapat ditempatkan di SMK Sultan Tajul Arifin ini, dan antara subjek yang saya ajar di sekolah ialah mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Seni. Jadi ramai di antara murid-murid saya yang belajar Bahasa Melayu dan Pendidikan Seni ini telah menjadi manusia yang berguna dan memberikan sumbangan kepada bukan sahaja kepada daerah, kepada negeri dan kepada negara pada khususnya. Dan murid-murid saya ketika di sini kita pernah melaksanakan pelbagai aktiviti yang memberikan manfaat bukan saja kepada sekolah, bukan saja kepada komuniti, malah memberikan impak kepada kemenjadian murid-murid di SMP Sultan Tajul Arifin. Pelajaran khususnya kepada calon-calon SPM 2025. Okey, saya mengharapkan agar SMK Sultan Tajul Arifin ini akan terus maju, berkembang, mengembangkan potensi setiap daripada anak didik di SMK Tajul Arifin ini. Mereka bukan saja mempunyai pencapaian prestasi yang baik, tetapi juga menggambarkan adab, akhlak dan integriti, nilai hormat yang tinggi kepada masyarakat dan seterusnya, memberikan manfaat kepada generasi pada masa akan datang. Dan saya juga mengharapkan agar pencapaian murid SPM SMK Sultan Tajul Arifin ini akan terus dapat dipertingkatkan daripada tahun yang lalu, dan akan memberikan satu mesej bahawa pendidikan ini di Sajjah Arifin ini proses kecemerlangan itu berlaku kepada murid-murid. Okey Tuan, soalan yang terakhir, apakah pesanan terakhir sebelum Tuan bersara kepada unit pentadbiran dan pengurusan sekolah, guru-guru dan khususnya di SMK Sultan Tajul Arifin dan amnya warga pendidikan di seluruh negeri Perak sebelum Tuan bersara? Antara mesej yang penting kita pada hari ini kita membina generasi. Kita bukan membina rumah atau membina bangunan. So membina generasi. Jadi tanggungjawab yang diberikan itu haruslah dipikul dengan penuh tanggungjawab, dan kita mahu supaya murid-murid yang ada di negeri Perak ini, khususnya di SMK Sultan Tajul Arifin ini, kita dapat menyelami denyut nadi dan degup jantung mereka supaya kita boleh angkat
potensi mereka ke tahap yang tertinggi. Itu harapan. Okey, terima kasih Tuan dan selamat bersara. Terima kasih. Selamat maju jaya kepada SMK Sultan Taja Arifin Manung. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat bersara Tuan Zafar.